Bahagian 1. Pengenalan dan konteks perniagaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan bisnes model kanvas Shopee. Fokus kita bukan hanya untuk melihat Shopee sebagai aplikasi beli-belah dalam talian. Sebaliknya, kita akan melihat Shopee sebagai sebuah marketplace digital yang menghubungkan pembeli, penjual, jenama, rakan logistik, penyedia pembayaran, pengiklan, dan pengguna digital dalam satu ekosistem perniagaan. Shopee menarik untuk dianalisis kerana model perniagaannya berbeza daripada peruncit tradisional. Peruncit biasa selalunya membeli stok, menyimpan produk, membuka kedai, dan menjual barangan terus kepada pelanggan. Shopee tidak beroperasi sepenuhnya seperti itu. Sebaliknya, Shopee membina platform. Dalam platform ini, pembeli boleh mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, menggunakan bauca, membuat bayaran, dan menjejak pesanan. Penjual pula boleh membuka kedai digital, menyenaraikan produk, menyertai kempen, menggunakan iklan, dan mencapai pelanggan yang lebih luas. Nilai Shopee tidak datang daripada pemilikan produk semata-mata. Kekuatan sebenar datang daripada trafik marketplace, pengalaman mudah alih, alat penjual, bauca, Shopee Live, koordinasi penghantaran, pembayaran digital, dan kempen jualan berskala besar. Contohnya, seorang pelanggan boleh membeli produk kecantikan semasa flash sale. Penjual kecil boleh menggunakan Shopee untuk menjual kepada pelanggan di seluruh negara. Jenama rasmi pula boleh menggunakan Shopee Mall untuk membina kepercayaan dan meningkatkan jualan dalam talian. Bisnes model kanvas membantu kita memahami semua ini dengan lebih tersusun. BMC memecahkan model perniagaan kepada 9 blok utama, segmen pelanggan, cadangan nilai, saluran, hubungan pelanggan, sumber hasil, sumber utama, aktiviti utama, rakan kongsi utama, dan struktur kos. Sebelum kita masuk ke setiap blok, ada 4 idea utama yang perlu diingat. Pertama, Shopee ialah marketplace pelbagai pihak. Nilainya meningkat apabila lebih ramai pembeli menarik lebih ramai penjual, dan lebih ramai penjual mencipta lebih banyak pilihan untuk pembeli. Kedua, Shopee dibina atas kemudahan. Pelanggan mahukan pengalaman beli-belah yang mudah dimulakan, mudah dibandingkan, mudah dibayar, dan mudah dijejak. Ketiga, Shopee bergantung kepada kepercayaan. Ulasan, rating, perlindungan pembeli, kedai rasmi, pembayaran selamat, dan penjejakan penghantaran membantu mengurangkan keraguan pelanggan. Keempat, Shopee perlu mengimbangi pertumbuhan dengan kecekapan. Bauca, penghantaran percuma, promosi, dan pemasaran boleh menarik pelanggan, tetapi semua ini juga meningkatkan kos. Jadi, persoalan strategik utama ialah bagaimana Shopee boleh mengekalkan pelanggan, menyokong penjual, menjana hasil, mengawal kos, dan mempertahankan kedudukan dalam pasaran e-dagang yang sangat kompetitif. Itulah fokus utama kuliah ini. Bahagian 2, pelanggan, nilai, saluran, dan hubungan pelanggan. Sekarang kita masuk kepada 4 blok pertama dalam bisnes model kanvas Shopee. Blok ini berkait rapat dengan pelanggan dan cara Shopee menyampaikan nilai kepada pasaran. Blok pertama ialah segmen pelanggan. Shopee tidak melayani satu jenis pelanggan sahaja. Pada bahagian pembeli, Shopee melayani pembeli runcit dalam talian, pemburu diskaun, pelajar, golongan muda, keluarga, pembeli isi rumah, dan pengguna digital first. Mereka menggunakan Shopee untuk membeli produk harian, fashion, kecantikan, elektronik, barangan rumah, makanan, aksesori telefon, dan pelbagai barangan gaya hidup. Pada bahagian penjual, Shopee melayani SME, peniaga rumah, penjual tempatan, jenama rasmi, penjual rentas sempadan, dan pengiklan. Ini penting kerana Shopee bukan hanya melayani orang yang membeli. Platform ini juga melayani pihak yang menjual. Contohnya, pelanggan mungkin menggunakan Shopee untuk mencari aksesori telefon yang lebih murah. Peniaga kecil boleh menggunakan Shopee untuk mencapai pelanggan di seluruh negara. Jenama rasmi boleh menggunakan Shopee Mall untuk membina kepercayaan dan mengawal pengalaman jenama. Blok kedua ialah cadangan nilai. Cadangan nilai Shopee dibina atas kemudahan, pilihan produk yang luas, harga kompetitif,
kepercayaan, dan akses pasaran untuk penjual. Bagi pembeli, Shopee menawarkan pelbagai kategori produk, voucher, flash sale, penghantaran percuma, bayaran selamat, ulasan, rating, dan penjejakan penghantaran. Semua ini menjadikan proses beli belah lebih mudah dan lebih meyakinkan. Bagi penjual, Shopee menawarkan akses pasaran. Penjual tidak perlu membina laman web sendiri, sistem pembayaran sendiri, atau rangkaian penghantaran sendiri dari awal. Mereka boleh menyertai platform yang sudah mempunyai trafik pelanggan, kempen jualan, alat iklan, dan sokongan logistik. Nilai Shopee bukan hanya terletak pada harga murah. Nilai sebenar ialah keupayaan mengurangkan geseran dalam perjalanan membeli. Pelanggan boleh mencari, membandingkan, membayar, menjejak, dan memberi ulasan dalam satu aplikasi. Blok ketiga ialah saluran. Saluran utama Shopee ialah aplikasi mudah alih. Aplikasi ini menyokong carian produk, checkout, voucher, Shopee Live, seller chat, penjejakan pesanan, dan interaksi harian dengan pelanggan. Selain aplikasi, Shopee juga menggunakan laman web, media sosial, iklan digital, notifikasi, email, affiliate, influencer, kedai penjual, Shopee Mall, dan saluran logistik. Setiap saluran mempunyai fungsi berbeza. Aplikasi membantu penggunaan berulang. Media sosial membina kesedaran. Iklan digital membawa pelanggan kembali ke platform. Shopee Mall membina kepercayaan. Kemas kini penghantaran pula melengkapkan pengalaman selepas pembelian. Blok keempat ialah hubungan pelanggan. Shopee membina hubungan pelanggan melalui ganjaran, tabiat penggunaan, personalisasi, kepercayaan, dan penglibatan kempen. Pelanggan kembali kerana mereka menerima voucher, mengumpul Shopee Coins, menyertai mega sale, mengikuti penjual, membaca ulasan, dan menerima cadangan produk. Hubungan dengan penjual juga penting. Shopee menyediakan dashboard, panduan penjual, alat kempen, pilihan iklan, dan data prestasi. Semua ini membantu penjual meningkatkan jualan dan kekal aktif di platform. Kesimpulannya, Shopee perlu menjaga dua pihak serentak. Pembeli memerlukan pilihan, harga, kepercayaan, dan kemudahan. Penjual pula memerlukan trafik, alat jualan, sokongan bayaran, akses kempen, dan data prestasi. Jika pembeli berkurang, penjual akan kehilangan permintaan. Sekiranya penjual tidak aktif, pembeli akan kehilangan pilihan. Itulah sebabnya bahagian pelanggan dalam BMC Shopee sangat bergantung kepada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Bahagian 3, hasil, sumber, aktiviti, rakan kongsi, dan kos. Sekarang kita beralih kepada bahagian operasi dan kewangan dalam bisnes model kanvas Shopee. Blok kelima ialah sumber hasil. Shopee menjana hasil melalui beberapa sumber. Antaranya ialah komisen transaksi, fee perkhidmatan penjual, hasil iklan, pendapatan berkaitan logistik, perkhidmatan pembayaran, penyertaan kempen, dan alat tambahan untuk penjual. Perkara penting di sini ialah Shopee tidak bergantung kepada satu sumber hasil sahaja. Apabila transaksi meningkat, Shopee boleh mendapat hasil daripada aktiviti marketplace. Apabila persaingan antara penjual meningkat, Shopee boleh menjana hasil daripada iklan. Apabila penjual menyertai kempen, Shopee boleh memonetisasi penyertaan promosi. Iklan menjadi semakin penting. Dalam marketplace yang padat, penjual memerlukan keterlihatan. Iklan carian, promoted listing, dan penempatan kempen membantu penjual mendapatkan perhatian sambil menjana pendapatan untuk Shopee. Blok ke-6 ialah sumber utama. Sumber utama Shopee termasuk platform teknologi, aplikasi mudah alih, laman web, rangkaian penjual, data pelanggan, kekuatan jenama, integrasi logistik, ekosistem pembayaran, tenaga kerja, dan sistem cadangan produk. Platform teknologi ialah sumber teras kerana Shopee perlu menyokong carian produk, checkout, bayaran, seller tools, kawalan penipuan, sokongan pelanggan, trafik kempen, dan penjejakan pesanan pada skala besar. Data pelanggan juga sangat penting. Corak carian, sejarah pembelian, ulasan, rating, dan respons kempen membantu Shopee memperbaiki cadangan produk, iklan, pengesanan penipuan, dan insight untuk penjual.
Blok ketujuh ialah aktiviti utama. Aktiviti utama Shopee termasuk pembangunan platform, pengambilan penjual, pengurusan penjual, pelaksanaan kempen, koordinasi logistik, pembayaran, kawalan penipuan, sokongan pelanggan dan analitik data. Aktiviti paling penting ialah orkestrasi marketplace. Shopee perlu memastikan pembeli boleh mencari produk, penjual boleh menyenaraikan barangan, bayaran boleh diselesaikan, penghantaran boleh dijejak, dan pertikaian boleh dikendalikan. Pengurusan kempen juga kritikal. Mega sale seperti 9.9, 10.10, 11.11, dan 12.12 memerlukan perancangan bauca, penyertaan penjual, kapasiti trafik, kesiapsiagaan aplikasi, iklan dan koordinasi logistik. Blok ke-8 ialah rakan kongsi utama. Shopee bergantung kepada penjual, jenama, syarikat logistik, penyedia pembayaran, bank, influencer, affiliate, penyedia teknologi, dan pihak pematuhan. Rakan kongsi ini bukan pilihan sampingan. Penjual menyediakan produk, syarikat logistik menghantar parsel, penyedia pembayaran menyokong checkout, jenama rasmi meningkatkan kepercayaan, influencer dan affiliate membantu penemuan produk, penyedia teknologi menyokong infrastruktur dan kebolehpercayaan sistem. Blok ke-9 ialah struktur kos. Kos utama Shopee termasuk teknologi, cloud, keselamatan siber, pemasaran, bauca, subsidi penghantaran percuma, sokongan logistik, pekerja, khidmat pelanggan, pemprosesan bayaran, kawalan penipuan, pematuhan, dan tadbir urus platform. Bahagian ini menunjukkan cabaran sebenar model Shopee. Pelanggan mahukan harga rendah, penghantaran percuma, penghantaran pantas, pulangan mudah, dan promosi yang kerap. Pada masa yang sama, Shopee perlu menjaga margin dan meningkatkan monetisasi. Kesimpulan bagi bahagian ini jelas. Aplikasi Shopee mungkin kelihatan mudah kepada pengguna, tetapi operasi di belakangnya sangat kompleks. Shopee perlu menyelaras teknologi, penjual, pembayaran, logistik, khidmat pelanggan, iklan, kempen, dan pematuhan dalam skala besar. Bahagian 4, Value Proposition Canvas dan kelebihan daya saing. Sekarang kita lihat Shopee melalui Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara keperluan pelanggan dengan tawaran Shopee. Ia mempunyai dua bahagian utama, Customer Profiler dan Value Proposition. Customer Profiler terdiri daripada Customer Jobs, Pains dan Gains. Customer Jobs ialah perkara yang pelanggan mahu selesaikan. Pelanggan Shopee mahu membeli produk dalam talian dengan mudah, membandingkan harga dan penjual, mencari kedai yang dipercayai, menerima pesanan dengan cepat, menemui tawaran, mengulang pembelian barangan rumah dan membeli melalui telefon pada bila-bila masa. Customer Pains ialah masalah yang dihadapi pelanggan. Antara masalah utama ialah harga tinggi, kualiti produk tidak jelas, risiko penipuan, produk tiruan, penghantaran lambat, penjejakan lemah, pulangan rumit, terlalu banyak pilihan, dan kebimbangan terhadap kebolehpercayaan penjual. Customer Gains pula ialah manfaat yang pelanggan mahukan. Mereka mahu menjimatkan wang, mendapat lebih banyak pilihan dalam satu tempat, membuat pesanan dengan cepat, mengakses promosi, membeli dengan lebih yakin, menemui produk trending, dan menerima barangan pada harga berpatutan. Sekarang kita padankan perkara ini dengan Value Proposition Shopee. Produk dan perkhidmatan Shopee termasuk Marketplace App, laman web, Shopee Mall, kedai rasmi, bayaran selamat, perlindungan pembeli, Shopee Live, kempen promosi, penjejakan penghantaran, sokongan logistik, alat penjual, dan pilihan iklan. Pine Reliverse Shopee membantu mengurangkan masalah pelanggan. Ulasan dan rating meningkatkan kepercayaan. Perlindungan pembeli mengurangkan risiko. Penjejakan penghantaran mengurangkan ketidakpastian. Sokongan refund dan pertikaian memberi keyakinan kepada pelanggan. Gain Creations Shopee pula menjadikan pengalaman lebih bernilai. Pilihan produk yang luas memberi lebih banyak pilihan. Bauca dan flash sale mencipta nilai harga. Penghantaran percuma mengurangkan kos akhir. Cadangan peribadi membantu pelanggan mencari produk relevan dengan lebih cepat.
Di sinilah wujudnya padanan. Shopee memadankan tugasan, kesakitan, dan keuntungan pelanggan dengan produk, perkhidmatan, pengurang kesakitan, dan pencipta keuntungan yang sesuai. Padanan ini juga menjelaskan kelebihan daya saing Shopee. Pertama, Shopee mempunyai pengiktirafan jenama yang kuat. Identiti oren, kalender mega sale, keterlihatan aplikasi, dan pemasaran menjadikan jenama ini mudah diingati. Kedua, Shopee mendapat manfaat daripada kesan rangkaian marketplace. Lebih ramai pembeli menarik lebih ramai penjual. Lebih ramai penjual pula mencipta lebih banyak pilihan produk. Ketiga, Shopee mempunyai ekosistem penjual yang luas. SME, penjual tempatan, jenama rasmi, dan merchant rentas sempadan memberi kedalaman produk dalam banyak kategori. Keempat, Shopee mempunyai keupayaan kempen yang kuat. Tarikh seperti 9.9, 10.10, 11.11, dan 12.12 mencipta tabiat beli belah dan trafik besar. Kelima, Shopee mengintegrasikan pembayaran, logistik, data, personalisasi, dan iklan. Gabungan ini menjadikan platform lebih berguna dan lebih sukar ditiru sebagai satu sistem penuh. Poin utama ialah Shopee bukan sekadar aplikasi. Ia ialah ekosistem marketplace yang dibina atas trafik, penjual, produk, pembayaran, logistik, data, dan kepercayaan. Bahagian 5, risiko, pengajaran strategik, dan penutup. Akhir sekali, kita bincangkan risiko dan pengajaran strategik daripada model perniagaan Shopee. Shopee mempunyai skala marketplace yang besar, tetapi masih berdepan beberapa risiko penting. Risiko pertama ialah persaingan sengit. Shopee bersaing dengan Lazada, TikTok Shop, laman web jenama, peruncit fizikal, penjual social commerce, dan marketplace khusus. Pelanggan boleh membandingkan harga dengan cepat. Penjual juga boleh menyenaraikan produk di beberapa platform pada masa yang sama. Risiko kedua ialah kos pertukaran rendah. Pelanggan boleh berpindah ke aplikasi lain jika mereka menemui harga lebih baik, penghantaran lebih pantas, bauca lebih menarik, atau tawaran penjual yang lebih kuat. Risiko ketiga ialah tekanan margin. Bauca, penghantaran percuma, pemasaran, sokongan logistik, khidmat pelanggan, dan pemprosesan bayaran boleh menjadi mahal. Pertumbuhan hanya bernilai jika Shopee boleh meningkatkan monetisasi dan mengawal kos. Risiko keempat ialah kualiti penjual. Pangkalan penjual yang besar mencipta variasi produk, tetapi juga membawa cabaran kawalan kualiti. Senarai produk mengelirukan, barang tiruan, servis lemah, dan penghantaran lambat boleh mengurangkan kepercayaan pelanggan. Risiko kelima ialah pengalaman logistik. Shopee tidak mengawal sepenuhnya setiap penghantaran. Kelewatan kurier, parsel rosak, penghantaran gagal, dan pulangan yang sukar boleh menjejaskan kepuasan pelanggan. Risiko keenam ialah gangguan social commerce. TikTok Shop, jualan live stream, dan commerce berasaskan pencipta kandungan mengubah cara pelanggan menemui produk. Shopee perlu terus memperkukuh Shopee Live dan penemuan produk berasaskan kandungan. Risiko ketujuh ialah kepercayaan, penipuan, dan pematuhan. Marketplace berskala besar perlu mengurus ulasan palsu, penipuan, produk tiruan, risiko pembayaran, perlindungan data, dan perhatian pengawal selia. Walaupun terdapat risiko ini, Shopee memberi beberapa pengajaran penting. Pengajaran pertama ialah kemudahan boleh menjadi kelebihan daya saing yang besar. Perniagaan digital yang kuat memudahkan perjalanan pelanggan daripada penemuan produk sehingga pembayaran dan penghantaran. Pengajaran kedua ialah perniagaan marketplace mesti melayani kedua-dua pihak. Pembeli memerlukan pilihan, nilai, kepercayaan, dan kemudahan. Penjual memerlukan trafik, alat jualan, sokongan pembayaran, dan akses kempen. Pengajaran ketiga ialah kempen boleh membentuk tingkah laku pelanggan. Kalender Mega Sale Shopee melatih pengguna untuk kembali pada waktu tertentu. Pengajaran keempat ialah data merupakan sebahagian daripada model perniagaan. Aktiviti carian, sejarah pembelian, prestasi penjual, dan respons kempen membantu Shopee memperbaiki cadangan produk serta monetisasi. Pengajaran kelima ialah skala tidak menjamin keuntungan secara automatik.
Marketplace perlu menukar trafik dan transaksi kepada hasil yang mampan sambil mengawal kos. Sebagai penutup, bisnes model kanvas Shopee menunjukkan bagaimana marketplace digital boleh mencipta nilai dalam skala besar. Shopee berjaya kerana ia menghubungkan pembeli dan penjual, mengurangkan geseran transaksi, membina kepercayaan, dan mencipta tabiat beli belah berulang. Bagi usahawan dan pemilik bisnes, mesejnya sangat praktikal. Membina perniagaan digital bukan hanya tentang membuka kedai dalam talian. Kelebihan sebenar datang daripada keupayaan menjadikan perjalanan pelanggan mudah dimulakan, mudah dipercayai, mudah diselesaikan, dan mudah diulang. Itulah kekuatan sebenar di sebalik model perniagaan Shopee.